Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Jumaat 27 Disember 2024 Masehi bersamaan dengan 25 Jamadil Akhir 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.46 petang seperti biasa, 5.46 petang. Pukul 5.46 petang seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Ada tak ada selepas saya buat video daily report sini guys, sebelah sana rumah ni juga tak, saya pun terus balik ke rumah saya, mandi sembahyang maghrib dan juga tunggu masuk Al-Qisah sembahyang esok dan terus bertolak pergi ke rumah tu lah, rumah Nur Imah tu. Saya pergi ambil daki saya tinggal di surga tu, dari peti air surga tu. Terus sampai ke sana lah. Jamu yang biasa-biasa, makan nasi je, makan nasi dengan kau dengan spaghetti gitu lah. Sikit tak ada rupanya. Saya pun sikit saya tu lah menyerikan lagi suasana tu. Okay, lepas tu setelah selesai majlis tu kat, saya minum biasa kedai fikri. Sebelum tu saya minum dah, jadi 2 kali air dah. Bila pada tu mana satu petai dia, sesi petai tu. Lepas tu lepas selesai majlis kan, saya minum tu malam tu kan, saya balik ke apa malam tengok dah. Balik awal sikit lah, 11.30 malam saya terus balik lah. Balik ke rumah tu tidur pula lewat juga malam. Tidur dalam pukul 3.50 pagi. Lepas tu bangun dalam pukul 6.50 pagi. Bangun mandi sembahyang subuh. Kemudian kamu tidur balik. Bangun pula dalam pukul 12.30. Lepas tu makan nasi sekejap. Lepas tu pukul 12.50 tu saya perlu terus bertolak pergi ke ke masjid untuk sembahyang fardu sunat, fardu Jumaat masjid. Fardu Jumaat. Lepas tu lepas panja selesai maya fardu Jumaat tu, terus mari ke sini sehinggalah masa ni lah, tak balik lagi ni. Terus sini ke sini sampai kali ni, sampai ke sekarang ni. Lepas tu saya pun buat video ni nak pergi ke rumah kedai fikri lah. Lepas tu masuk ke kedai fikri, lepas tu minum betul biasa. Lepas tu balik lah. Balik mungkin dalam pukul mungkin ada pukul 7 lebih kurang gitu lah. Dari pukul 7. Okey, saya rasa sekadar itu sajalah untuk sesi video daily report. Baju tu. Baju Tamioka tu kan. Giu Tamioka Hashira, Giu Tamioka dari demonstrasi itu tak bagi lagi pada Faris Daniel pasal dia tak bagi lagi. Hari Jumaat pun tak bagi juga, dia jaga. Tak marilah kat ni pasal dia duduk naik sebenarnya, dia duduk Jabi tu. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.